Kalau macam begini keadaan memang tidak akan ada rescue yang boleh sampai. Tapi yang info yang kami dapat pun jalan sudah putus. Okay, sekarang kita berada di Empangan Hydro Pangi, Tenom. So macam inilah keadaannya selepas kes 2022 atau 2023 yang lepas, di mana terdapat tanah runtuh yang menyebabkan sistem empangan hidro ni lumpuh. So hari ini kita berjaya dapat masuk dan kita tengok apa yang ada kat dalam ni. Jom. Saya bagi arahan sama diorang, tunggu sehingga ada tim rescue datang, sekiranya diorang tembus. Itu yang saya maklumkan sama diorang lah, sebab kami sudah dapat info dari LDC yang memang tidak boleh tempas. Tapi pihak stesen sudah cuba berhubung dengan pihak bomba dan juga pihak PDRM Tenom, mana tahu ada diorang ada solution lain untuk cuba masuklah malam itu juga. Tapi malangnya memang tidak dapat. Keadaan yang macam begitu memang menyukarkan untuk kerja-kerja penyelamatan dilakukan. Nah, sekarang kita berada di Empangan Hydro Tenom Pangi. So hari ini dikatakan akan Timbalan Ketua Menteri Sabah 3 Dato' Dr. Syahilmi akan merasmikan pembukaan semula Hydro Dam Tenom Pangi. So jom kita tengok.